A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu, harta benda anak keturunan tidak lagi memberi manfaat, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Saudaraku, jagalah pikiranmu kerana akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu kerana akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu kerana akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu kerana nanti akan membentuk karaktermu. Perbaikilah urusan akhiratmu, maka Allah akan perbaiki urusan duniamu. Perbaikilah batinmu, nanti Allah akan perbaiki urusan zahirmu.